Kalau ada satu benda yang saya belajar tentang emas ialah emas bukan untuk orang yang nak untung pada minggu depan. Emas untuk orang yang nak masa depan dia lebih terjamin. Saya pernah jumpa ramai penyimpan emas yang berjaya bukan yang simpan banyak tetapi yang mula awal. Sebab bila kita simpan emas, kita sebenarnya bukan kejar keuntungan, kita sedang lindungi nilai kehidupan kita. Dan di sinilah ramai orang yang terlepas pandang. Mereka nak tunggu harga turun, mereka nak tunggu harga yang sesuai. Sedangkan masa yang paling sesuai ialah kita beli emas pada waktu sekarang. Sebab emas bergerak mengikut masa. Lagi lama kita simpan, lagi besar manfaatnya. Kalau hari ini anda berhasrat untuk menyimpan walau 1 gram, walaupun RM100, itu sudah cukup untuk memulakan perjalanan kewangan yang lebih selamat. Saya boleh bantu anda untuk memulakan simpanan yang paling mudah. Pertama, bajet kecil pun boleh. Yang kedua, tiada komitmen bulanan. Dan yang ketiga, saya akan uruskan dan akan guide sehingga selesai. Soalnya bukan bila harga cantik. Soalnya sekarang, bila anda nak selamatkan masa depan anda. Kalau anda dah ready nak mulakan simpanan, anda boleh hubungi saya. Kita mulakan dengan langkah yang kecil tetapi impaknya sangat besar untuk masa depan anda. Jangan lupa follow saya, share dan juga like untuk info lanjut tentang emas.